Dadah pelbagai jenis bernilai lebih 15 juta ringgit dilupuskan. Ia membabitkan rampasan daripada beberapa operasi di ibu negara dalam tempoh 2007 hingga tahun lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, pelupusan membabitkan 5,022 barang kes daripada 4,884 kertas siasatan. Proses pelupusan dijalankan di Pusat Rawatan Sisa Bukit Pelanduk Negeri Sembilan. Pelupusan ini bukan sahaja sekadar memusnahkan dadah tetapi memutuskan rantaian penyalahgunaan, menutup ruang kebocoran serta menegaskan bahawa setiap rampasan yang menjadi barang kes akan dilupus secara terus, terkawal dan berintegriti. Antara dadah yang dilupuskan ialah metafetamin, kanabis, kokain, ketamin dan air ketum dengan berat keseluruhan 544.28 kg, manakala cecair 963.34 liter. Semua barang kes membabitkan kes di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 yang sudah diputuskan di mahkamah.